Hai, selamat datang ke kupasan kita kali ni. Kita nak cerita pasal emas. Satu bahan yang rasanya semua orang kenal, tapi pada masa yang sama ramai yang salah faham mengenainya. Percayalah, ia lebih daripada sekadar logam berkilauan yang cantik. Kalau kita tengok betul-betul, inilah emas. Cuma seketul batu kuning yang berkilat. Nampak macam simple kan? Tapi, di sebalik rupa yang simple ni, sebenarnya tersimpan satu cerita yang, sangat kompleks dan mendalam, merentasi berbilion-bilion tahun dan jarak yang tak terbayang. Dan inilah soalan paling besar. Kenapa batu kuning ni? Daripada semua benda kat planet kita, kenapa bahan inilah yang jadi asas kepada empayar, yang menyebabkan perang tercetus, yang membiayai penjelajahan ke seluruh dunia? Dan sampai ke hari ini, masih lagi disimpan rapi dalam bilik kebal paling selamat di dunia. Jelas sekali, ia bukan sekadar logam. Ia adalah simbol kuasa, kekayaan dan kestabilan. Jom kita bongkar misteri ini sama-sama. Okey, ini dia pelan perjalanan kita untuk hari ni. Mula-mula kita akan sentuh tentang daya tarikannya. Lepas tu, kita akan tanya, adakah ia logam yang sempurna? Seterusnya, kita akan selami kisah kepercayaan global terhadapnya, lihat bagaimana sistem emas moden berfungsi, dan kemudian kita akan mengembara jauh ke angkasa lepas untuk tahu asal-usulnya. Akhir sekali, kita akan kembali ke bumi untuk faham peranannya hari ini. Okey, jom kita mula dari scratch. Betul-betul dari A. Sebelum kita boleh cakap pasal harga, pasal pelaburan, atau sejarahnya yang penuh drama, kita kena faham dulu benda ni pada tahap paling asas. Dari sudut sains, apa sebenarnya emas ni? Emas atau nama latin dia aurum, yang maksudnya fajar yang bersinar. Cantik kan nama tu? Ia adalah salah satu unsur asas alam semesta dan sifat-sifat dia memang luar biasa. Ia sangat padat, sebab itulah jongkong yang nampak kecil je pun bila angkat berat. Ia juga pengalir elektrik yang hebat, sebab tu dalam setiap telefon pintar kita ada emas sikit. Ia juga sangat mudah dibentuk. Bayangkan 1 ounce emas je boleh ditarik jadi wayar halus sepanjang 80 km. Tapi sifat dia yang paling power, yang paling ajaib ialah dia ni degil sikit. Dia tak suka bertindak balas dengan benda lain. Maksudnya, dia tak berkarat, dia tak pudar, dia kekal hampir selama-lamanya. Sifat inilah yang menjadikan emas simbol keabadian. Okey, sekarang fikirkan ni, daripada beratus-ratus unsur dan bahan kat bumi ni, kenapa emas? Kenapa dia yang menang pertandingan kosmik untuk jadi bentuk wang yang paling bertahan lama dalam sejarah manusia? Cuba bayangkan, kita nak cipta duit yang paling sempurna dari kosong. Duit tu mestilah jarang ditemui. Kalau senang sangat nak jumpa, tak ternilai lah, kan? Ia mesti mudah dikenali dan susah nak ditipu. Warna dan berat emas yang unik tu memang susah nak tiru. Ia mesti tahan lama, tak boleh reput macam makanan, tak boleh berkarat macam besi. Ia mesti boleh dibahagi, jadi unit kecil-kecil tanpa hilang nilai. Ia mesti mudah dibawa, nilai tinggi tapi saiznya kecil. Dan yang paling penting, ia mestilah fungible atau boleh saling berganti. Maksudnya 1 gram emas dari Malaysia, nilainya sama je dengan 1 gram emas dari Brazil. Tak ada beza. Emas, ia tik semua kotak ni dengan cemerlang. Jom kita tengok pesaing-pesaing dia. Kenapa diorang kalah? Perak contohnya, cantik. Tapi lama-lama dia jadi kusam, jadi hitam. Platinum pula, walaupun lagi mahal, zaman dulu susah sangat nak cairkan dan bentuk sebab takat lebur dia tinggi sangat. Berlian, berlian ni tak fungible. Setiap satu tu unik, tak sama. Jadi susah nak buat sebagai standard. Emas ni, dia berada kat titik yang sempurna. Cukup jarang untuk jadi berharga, tapi tak terlalu jarang sampai tak boleh digunakan untuk urus niaga. Kita semua tahu emas tu kuning. Tapi, pernah tak berhenti sekejap dan fikir, kenapa dia warna kuning? Kenapa tak macam logam lain yang kebanyakannya warna perak? Jawapannya, agak gempak sebenarnya. Okey, ni penjelasan simple dia. Cahaya putih yang kita nampak sebenarnya gabungan semua warna pelangi. Kebanyakan logam macam perak, dia pantulkan semua warna tu sama rata jadi nampak macam cermin warna perak. Tapi emas ni lain. Atom dia sangat berat dan yang menariknya, jawapan dia ada kaitan dengan teori relativity Einstein. Ya, betul, Einstein. Kesan relativity ni buatkan elektron emas serap cahaya biru dan ungu. Jadi, bila kita buang warna biru dari cahaya putih, apa yang tinggal dan dipantulkan ke mata kita ialah warna kuning keemasan yang kita kenal tu. Jadi, warna emas tu sendiri adalah hasil fizik tahap tinggi.
Nak senang faham, bayangkan macam ni je lah. Bayangkan cahaya putih tu macam satu kotak krayon yang ada semua warna pelangi. Emas ni datang, dia curi krayon warna biru. Bila kita campurkan balik semua warna krayon yang tinggal, kita akan dapat warna kuning keemasan. Konsep yang mudah untuk faham sains yang rumit. Okey, bab sains dah selesai. Sekarang kita masuk bab manusia pula. Sebab nilai emas ni bukan datang dari sifat fizikal dia semata-mata, tapi yang lebih penting lagi, ia datang dari kepercayaan kita semua terhadapnya. Ini konsep ni sangat-sangat penting untuk kita faham. Nilai emas ni sebahagian besarnya adalah persetujuan sosial. Ia macam network effect. Saya hargai emas sebab saya tahu awak pun hargai emas. Dan awak hargai emas sebab awak tahu jiran awak hargai emas. Dan benda ni berterusan sampai ke seluruh dunia. Kepercayaan ni dah terbina beribu-ribu tahun, merentasi tamadun dari Mesir purba sampailah ke tamadun Inka, budaya-budaya yang tak pernah pun berhubung antara satu sama lain. Tapi semua sampai pada kesimpulan yang sama. Batu kuning ni istimewa. Peranan emas ni dia tak statik tau. Dia berevolusi ikut zaman. Beribu-ribu tahun dulu, ketulan emas tu sendiri adalah duit. Kemudian, bawah sistem piawaian emas, duit kertas hanyalah resit yang boleh ditukar dengan emas. Dan kemudian, tibalah detik yang mengubah segala-galanya. Ogos 1971, Presiden US masa tu, Richard Nixon, putuskan hubungan antara dolar dengan emas. Ramai yang ramal, habislah emas lepas ni. Tapi, itu tak berlaku. Sebaliknya, peranan emas beralih. Dari penyokong mata wang, ia jadi aset reserve utama, sauh kewangan yang dipegang oleh bank-bank pusat seluruh dunia sebagai insurans. Okey, jom kita zoom in sikit. Macam mana sebenarnya pasaran emas global ni berfungsi hari ni? Ia bukan macam kita pergi kedai emas biasa. Ia satu sistem yang sangat besar dan kompleks. Bila kita tengok harga emas kat TV atau online, harga tu bukan datang dari satu kedai je tau. Ia adalah harga rujukan global yang terhasil dari dua pasaran borong utama. Satu di London, iaitu LBMA, di mana bank-bank besar berdagang jongkong emas fizikal. Satu lagi di New York, iaitu COMEX, yang lebih kepada perdagangan kontrak kewangan berdasarkan emas. Gabungan aktiviti di dua tempat inilah yang membentuk harga emas dunia yang kita lihat setiap hari. Analogi ni memang terbaik untuk fahamkan konsep ni. Dalam dunia perkapalan, semua guna saiz kontena yang standard supaya senang. Sama juga dalam dunia emas borong. Diorang guna jongkong standard yang dipanggil good delivery. Beratnya lebih kurang 400 ounce troy, ketulinannya sangat tinggi. Inilah kontena emas yang membolehkan bank dan institusi berdagang dengan mudah dan yakin. Okey, yang ni ramai orang keliru. Jadi dengar betul-betul. Ada dua cara utama untuk memiliki emas di peringkat institusi. Allocated dan unallocated. Senang cerita, allocated ni macam awak ada bekas makanan, ada nama awak kat situ, memang awak punya. Jongkong emas tu spesifik, ada nombor siri dan disimpan untuk awak seorang. Kalau unallocated pula, macam pihak kantin janji nak bagi awak makanan, tapi tak ada bekas spesifik pun. Institusi tu berhutang emas dengan awak dari simpanan umum mereka. Awak cuma pegang janji je. Dua-dua ni cara yang sah, tapi risikonya sangat berbeza. Karat dan karat. Bunyi lebih kurang sama kan? Tapi maksud dia lain sangat. Karat dengan C adalah untuk timbang berat batu permata macam berlian. Karat dengan K pula adalah untuk ukur ketulinan emas. Skalanya sampai 24. Jadi kalau emas 24 karat, itu emas tulin. Kalau 18 karat, maksudnya 18 bahagian emas, 6 bahagian lagi logam lain. Yang ni penting kalau nak beli barang kemas. Gold-plated atau bersadur emas, maksudnya ada satu lapisan emas yang sangat-sangat nipis kat luar. Senang terhakis. Gold-filled atau berisi emas pula, lapisannya lebih tebal dan diikat dengan lebih kuat pada logam asas. Jadi ia lebih tahan lama. Dua-dua ni bukan emas padu. Jadi pastikan anda tahu apa yang anda beli. Okey, kita dah terus ke bumi. Sekarang, pakai tali pinggang keledar sebab kita akan ke angkasa selepas untuk faham dari mana sebenarnya emas ni datang. Dan percayalah, ceritanya lebih hebat dari filem fiction science. Kita gali emas dari lombong kat bumi kan? Tapi sebenarnya, emas tak dibuat kat sini. Emas di bumi ni cuma deposit je. Habis tu dari mana datangnya? Jawapannya datang dari antara peristiwa paling ganas dalam alam semesta. Bayangkan bintang tu macam dapur angkasa yang sangat besar.
Dalam teras bintang, ia masak unsur-unsur ringan macam hidrogen, jadi helium, karbon dan oksigen. Tapi kebanyakan bintang, termasuk matahari kita, tak cukup panas atau berkuasa untuk masak unsur yang berat-berat macam emas. Ia perlukan dapur yang jauh lebih ekstrim. Dan inilah jawapannya. Emas hanya boleh dicipta dalam ketuhar yang paling ganas. Saintis kini percaya kebanyakan emas di alam semesta terbentuk semasa perlanggaran dua bintang neutron, jasad yang sangat padat, sisa bintang gergasi yang dah mati. Cuba bayangkan, dua objek seberat matahari kita tapi dah mampat jadi saiz sebesar bandar je. Kemudian dua-dua ni berlanggar dengan sangat dahsyat. Letupan itulah yang cukup berkuasa untuk mencipta unsur-unsur berat macam emas dan menyebarkannya ke seluruh angkasa. Jadi, emas yang kita pakai di jari kita atau yang tersimpan dalam bilik kebal tu sebenarnya adalah serpihan bintang purba, habuk kosmik yang sampai ke bumi berbilion tahun lalu. Jauh kita mengembara. Okey, jom kita balik ke bumi dan tengok apa peranan emas dalam dunia kita sekarang. Ia bukan sekadar barang kemas atau harta karun purba. Kalau nak diikutkan, emas ada 3 kerja utama zaman sekarang ni. Pertama, dalam teknologi. Sebab ia pengalir elektrik yang hebat dan tak berkarat, setiap gadget canggih yang kita guna ada sedikit emas di dalamnya. Kedua, sebagai pelaburan pribadi. Orang beli untuk pelbagaikan simpanan dan sebagai benteng daripada ketidaktentuan ekonomi. Dan ketiga, mungkin yang paling penting, sebagai aset reserve untuk bank-bank pusat. Ia jadi sauh kestabilan dalam sistem kewangan global. Jadi, kalau kita nak simpulkan semua ni, nilai emas yang unik ni sebenarnya berdiri atas 4 tiang utama yang saling menguatkan. Tiang fizikal, sifat kimianya yang hampir sempurna. Tiang geologi, ia sememangnya jarang ditemui. Kita tak boleh cetak sesuka hati. Tiang sosial, beribu-ribu tahun kepercayaan manusia dari seluruh pelosok dunia. Dan tiang keuangan, ia adalah aset yang diterima di mana-mana dan nilainya tidak bergantung pada janji mana-mana kerajaan. Gabungan 4 tiang inilah yang menjadikan emas begitu istimewa. Jadi, sebagai pelabur, macam mana kita patut pandang emas? Analogi ni mungkin boleh bantu. Melabur dalam saham atau perniagaan tu macam kita tanam pokok. Harapannya pokok tu akan membesar dan berbuah. Emas pula lebih macam peti besi kalis api. Ia tak akan membesar atau berbuah. Tujuannya adalah untuk melindungi apa yang ada di dalamnya kalau berlaku kebakaran ekonomi. Ia adalah alat untuk ketahanan, bukan untuk pertumbuhan. Dan sebagai penutup, saya tinggalkan satu soalan untuk anda fikir-fikirkan. Nilai emas ni adalah satu gabungan unik, undang-undang fizik yang tak boleh diubah, kelangkaan yang ditentukan oleh bencana kosmik dan beribu-ribu tahun kepercayaan manusia. Cuba fikir, ada tak objek lain dalam hidup kita yang mempunyai gabungan ketiga-tiga elemen ini dengan begitu kukuh? Inilah yang menjadikan emas bukan sekadar batu kuning yang berkilat, tetapi satu fenomena yang luar biasa.